Hari ni teringin sangat nak buat bihun sup. Tapi nak buat bihun sup tulang. Lebih terangkat kalau sup tulang ni korang. Rasa lebih sedap. Macam biasa korang kita kenalah rebus tulang. Agak-agak lah kan. Tulang tu nak masuk banyak mana terpulang pada korang. Ini pula daging. Isi dia. Kalau rasa nak banyak isi lah. Dalam 3 jam kita rebus boleh. Ini bahan-bahan dia korang. Bahan-bahan sup. Nak tumis dia, nak taburnya. Inilah bahan-bahannya. Mudah saja. Kita dah rebus. Okey, tengoklah. Dan agak-agak 3 jam macam tu korang. 3 jam insyaAllah lah dia empuk. Elok tutup. Jangan tak tutup. Ada petua dia tau. Kalau nak cepat empuk nanti aku beritahu. Ni dia korang. Bahan-bahan menumisnya. Dah tentulah rempah penumis dengan sup bunjut. Tumis sekali bawang. Halia dengan bawang putih. Yang ni mesti sampai ke perang-perangan ya. Kalau tak cukup pegang, rasa tak terangkat korang. Masuk macam tu je memang tak rasa apa. Dia kena pegang-pegang. Ini namanya tumis darat. Kita tumis berasingan. Kita tak masuk terus air kat sini. Kita tumis asing-asing. Tumis darat nama dia. Jangan sampai ke hitam-hitaman. Ke perang-perangan sudah cukup ya. Mudah je korang masak ni. Yang penting korang tahu basic dia, insyaAllah mudah. Kita jenguk sekejap. Kita punya daging tadi dan tulang. Tutup sekejap. Tak ada masalah korang. Kalau boleh tutup. Buka, tutup, buka, tutup. Bukan apa. Biar dia bertutup tu dia cepat sikit. Kalau korang nak pakai pressure cooker boleh. Tapi aku suka cara masak macam ni. Tak tahulah. Suka sangat. Kan old school punya style memang evergreen. Gitu. Korang senang je masak ni kan. Agak-agak dah empuk sikit kan. Barulah kau letak nanti bahan-bahan dia. Mudah je. Ni kita masukkan lah bahan-bahan tumis darat kita tu. Mudah saja wak. Macam tu je. Perasakan garam. Perasakan garam. Yang masa ni kalau korang tak cube ke nak tak apa, letak. Ini bahan-bahan sayur-sayur masuk dalam dia. Ini dia punya hero korang. Dia punya sambal kicap. Ini hero dia korang. Sambal kicap. Korang masukkan sikit cili yang bertangkai sebab nak elakkan sakit perut. Lepas tu korang masukkanlah bawang putih bersama hero ni. Hero dia apa? Bawang goreng. Barulah rasa dia sedap, terangkat dan juga likat. Ini kau masukkan kicap. Kicap kalau boleh kicap manis lagi sedap tau. Tapi terpulang. Ada orang suka kicap lemak, kicap masin terpulang. Tak ada masalah. Ikut tekak masing-masing buatlah banyak-banyak sikit. Sebab yang ni lebih boleh simpan. Kan sedap. Korang perasakan ni. Asam. Perahkan asam. Asam apa? Asam limau nipis. Memang lebih terangkat rasa dia. Barulah rasa kick tau. Kalau boleh biji je yang masuk tau. Nanti dia pahit. Pastikan perahlah. Ikutlah berapa banyak korang biasa-biasakanlah mengira-ngira kan. Ini pula kita masukkan gula. Gula kau jangan risau. Takkan manisnya. Kau tengok. Kita rasa. Sedap sedap. Korang subscribe tau. Kita nak share banyak lagi menu-menu masakan yang mudah, simple yang korang boleh buat sendiri kat rumah. Semua sedap-sedap belaka. Siap dah semua.